Bolehkah kita ambil sebahagian hasil jualan barang lebihan seperti kayu terpakai syarikat, tapi hasilnya kita buat majlis makan tanpa diketahui oleh syarikat, sedangkan hasil jualan tersebut patut serah sepenuhnya pada syarikat? Apakah hukumnya? Baik, kita kerja dengan syarikat. Nah, syarikat lah kita ambil barang syarikat sikit. Contohnya syarikat kita, syarikat membekalkan papan plywood. Okey, kita ambil 50 keping, kita jual, kita buat makan. Boleh ke tak? Jawabnya tak boleh. Pasal apa? Pasal harta orang pergi jual. Harta orang dia pergi jual, dia buat kenduri, tak boleh. Buat pergi Mekah lagi tak boleh. Tak boleh. Faham? Benda sedekah, dia beri makan tu sedekah. Kan Nabi kata sebaik-baik sedekah makan kat orang. Tapi dah ada yang tak molek. La yaqbalullahu sadaqatan min ghulul. Allah tak akan terima sedekahmu daripada harta yang tidak betul. Harta syarikat. Dia ambil, tak kira lah buah sawit ke hak syarikat apa semua, jual, boleh 1,000 buat makan. Dia tak khabar ke syarikat. Faham? Tak boleh. Harta orang tak boleh. Dia hak kita baru boleh. Hak kita kau pandamu. Nak buat makan ke, nak buat hadiah ke, nak pergi ke orang ke, nak pergi sumbangan kau pandamu. Harta mu. Kau orang tak boleh, kena tanya. Ramai orang dia pergi pinjam barang orang. Bukan dia tuang. Orang nak pergi pinjam kereta lebih, belah moh dia. Jadi Cik Mak tuang kereta lebih ada. Cik Mak balik ke Mamang. Jadi dia kata, apa dia cari Cik Mak? Kata ni nak pinjam kereta lebih, dia nak buat kerja kejap. Nak tahu siapa. Cik Mak ada balik Mamang 2 hari lagi baru mari. Orang nak pinjam kereta, ambil tapi tak apa. Ambil Dia pula kata ambil Hak dia ke hak Cik Mak? Ada? Haram. Dia pula kata boleh. Itu dalam penyakit masyarakat. Betul tak? Yang kedua, jual barang. Kita jual kain, sebelah kita jual 5. Hak tu wajib mari semayang asar. Ada orang nak pergi beli, kita tukang jual. Haram. Tak sah. Dia kena token 5 tu besar. Bila kalau kita tak ada tinggal pergi semayang semua, kalau nak jual, saya tolong jual dah, atau wakil awak jual dah, baru sah. Mana-mana. Nak banyak mana ni mah? Nak 3 kilo ke bagi. Dia bubuk jual beli. Tak boleh. Tu ramai kat gitu. Dia tolong jual. Dia lepas tu kita nak niaga, kena ngaji dulu. Pesan, kalau saya tak ada, saya balik, saya tubik, ada nak beli, saya wakil kawak lah jual beli barang saya. Agar dia tulis belaka dah. Tu baru sah. Macam kita nak halal hutang orang. Boleh tak? Tak boleh. Yang kita boleh halal hutang kita. Tok Siok nangis hutang 30,000 dengan Tok Ila. Tak boleh nak bayar. Tok piti 10 tahun. Tok Imam tu rasa nangis, aku halal. Tak ada kena-kena dengan Tok Imam. Tok Siok hutang dengan Tok Ila. Tok Imam tu aku halal. Halal korok tu. Bukan harta Tok tu. Betul tak? Ni kan marah. Tok Ti. Dia biar dia hak. Okey?